Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda bersama saya, pengacara anda, Arina Tasnim dari studio Best TV, TV PSS, SK Tekobariah, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 22 Mei 2025, telah diadakan program permuafakatan ibu bapa kelas cilik minda pemulihan khas SK Tekobariah 2025. Program diadakan dalam bilik mesyuarat SK Tekobariah. Seramai 25 orang ibu bapa hadir ke program tersebut. Ucapan alu-aluan daripada Puan Guru Besar Cikgu Norzi Rahayu binti Jusoh. Ucapan perasmian dan pelancaran modul anak bijak oleh Tuan Haji Ahmad Azhan bin Abdul Hamid, penolong PPD Unit Pemulihan Khas. Penyerahan buku anak bijak kepada ibu bapa dan anak-anak kelas pemulihan. Bacaan buku besar oleh murid-murid pemulihan. Sesi pematangan program pemulihan khas oleh Guru Pemulihan Cikgu Siti Nurwahidah binti Muhammad Bakri. Baca menulis dia, lepas tu tidak dapat memberi tumpuan semasa belajar cepat bosan. Orang yang kena diri, kecerdasan IQ tidak seimbang dengan umur, maksudnya contoh dah darjah 5, dah darjah 6, tapi ada lagi murid divisi tak tepat. Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Best TV. Best TV terbaik.